Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurul Afiqah Rania Muhammad Fatah untuk Berita TV SKJ. Laporan utama kali ini memaparkan kempen Internet Selamat 2025 yang berlangsung di Dewan Seri Jijawi dengan kerjasama Pusat Sumber Sekolah dan Unit Bimbingan dan Kaunseling. Program ini telah diadakan pada 16 Julai 2025 bermula jam 10 pagi hingga 12.30 hari bertempat di Dewan Seri Jijawi. Kempen ini bertujuan memberi kesedaran kepada murid-murid tentang kepentingan menggunakan internet secara berhemah, selamat dan bertanggungjawab. Program ini dikendalikan oleh 6 orang fasilitator daripada Nadi Kangar yang berpengalaman dalam memberi latihan dan pendedahan berkaitan keselamatan digital kepada murid sekolah rendah. Antara pengisi utama ialah latihan dalam kumpulan LDK yang dikendalikan oleh pengurus Nadi Cawangan Kangar. Melalui aktiviti ini, murid-murid diberi peluang berbincang, berkongsi pandangan serta melakukan simulasi situasi sebenar berkaitan penggunaan internet dengan selamat. Penganjuran kempen ini diharapkan dapat memberi impak yang positif kepada warga SK Jijawi, khususnya dalam mendidik murid menjadi pengguna internet yang bijak, berhati-hati serta beretika di alam maya. Dengan terlaksananya kempen Internet Selamat 2025, diharap murid-murid SK Jijawi akan lebih cilik digital dan mengamalkan budaya dengan penggunaan internet secara selamat dan bertanggungjawab. Saya Nurul Afiqah Rania Muhammad Fatah melaporkan untuk SKJ News. Sekian sahaja laporan kali ini.